Ketangkasan Pengawal Keselamatan berjaya menangkap 4 lelaki yang sedang mencari mangsa samun di kawasan parkir kenderaan sebuah kompleks beli belah di Bandar Utama malam tadi. Dalam kejadian 10 malam itu, 4 lelaki warga tempatan yang menaiki kereta jenis Proton Wira didapati berlega-lega di kawasan parkir. Keadaan itu menarik perhatian pengawal keselamatan yang cuba menahan kereta itu. Suspek bagaimanapun bertindak memecut laju untuk melarikan diri dan memandu melawan arus kenderaan sehingga melanggar beberapa kenderaan lain. Bagaimanapun akibat terhalang beberapa kenderaan lain, kereta dipandu suspek tersangkut di atas pembahagi jalan. Suspek kemudian ditahan sekumpulan pengawal keselamatan sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Arjunaidi Muhammad berkata, kereta dinaiki suspek disyaki dicuri di Sungai Buloh. Pemeriksaan ke atas kereta itu juga menemui 2 bilah parang disyaki untuk tujuan samun.